yang keingat ditanya hamba Allah umat Muhammad baca sakratul mauti kepada tak ucapkan dan ucap hati boleh ucapkan asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau Muhammadur Rasulullah. Menyentuh ucapan-ucapan yang pernah diucapkan oleh Daniel dalam surah Al-Baqarah. Beliau yang sangat berfaedah kepada Daniel hamba Allah. Tatkala waktu sakratul maut. Beliau yang sangat berguna, yang sangat berguna. Segala sesuatu yang lain, walaupun ada ucapkan di luar sembahyang, tetapi tidak menjadi iyana sebagai memperingati akan hati untuk diucapkan pada waktu sakratul maut. Inilah penjabaran dengan secara singkat yang betul. Bagaimana menyo kita manusianya cuma beriman di luar sembahyang, tapi dalam mengerti sembahyang hanya beriman. Maka dia ada perkara. Hanya perkara apa katanya? Baca sakratul maut yang kudo aja katanya. Hanya perkara. Bunyo hanya sembahyang surah semalam maut. Nyo yang banyak tak perlu bulu ketahui oleh saudara-saudara katanya. Guru-guru yang seiman setuhan, tapi yang tiada seragam. Yang biasa sebenarnya guru yang anak sembahyang. Yang anak ada sembahyang, anak perkara yang perbuatan. Tak kala sakratul maut. Allah Taala menjanjikan juz itu yang perbuatan waktu mati. Menurut ayat Allah dengan firman-Nya juz itu ditulis sampai adalah itu ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam sembahyang yang diucapkan di surau di maka hikmah rahsia daripada Allah yang hidup dalam sembahyang. Jadi apabila kita cuma hanya beriman kepada Allah dengan hanya mengadakan sembahyang, yang berarti begini golongan perkara yang menjaga hati, yang pegawai hati untuk mengingatkan akan syahadat dan la ilaha illallah wa anna akan tetapi apabila anak sembahyang, ucapan tersebutlah yang putih hati katanya, yang diulang ingatan katanya untuk supaya oleh katanya diingatkan kepada dan ucapkan akan la ilaha illallah. Inilah batu rahsia. Tapi kita betul dia wajib putih hati baca sakratul maut diulangnya ibadah. Ini wajib putih pakai tunan janji Allah. Selalu itu bila kaulis sabit. Semuanya mana? Mendirikan akan sembahyang hanya asal firman Allah Ta'ala tersebut. Bagaimana mati terserah kepada Allah. Masya Allah.
Yang kalimat yang terbit melalui lisan perempuan. Tak kira nak dengar di orang yang hana bayar. Lebih bermanfaat kira orang yang dengar. Serutuh 10 kali orang yang dengar yang nak bayar. Lebih agak didengar di sirah orang. Apabila tertunjuk dengan ucapan daripada orang tua. Lebih baik. Kerana Rasulullah SAW berkata, hai Ali, Marwiyah di mana? Hai Ali, sungguh sidra orang terpetunjuk mengata kepada menyelamatkan akan iman di tak kala mati. Lebih baik hai Ali kepada kita daripada berpulang dunia sepenuh langit asodi dan sepenuh bumi asodi. Lebih baik terpetunjuk seorang dengan ucapan kata tersebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panggilannya seorang macam dengan apa Allah buat. Bahawa dia yang lebih bermanfaat. Yang pertama kepada mereka, yang kedua kepada umat sendiri, daripada dunia dia berbeza juga yang nak kita. Yang pentingnya lagi, orang minggu, pentingnya lagi, yang juga dia nak. Ayat ini sidang macam sebelum orang dengan sebab kata Very good. kebaikan ini lebih baik dia daripada Dunia dah sorry. ni pulang langit sepenuh langit asal ni pulang bumi sepenuh bumi asal Amin. apa yang dia undang Alhamdulillah. Amin ya Allah. Dan nak mencira macam itu. Dalam majlis pertemuan kita nyoba orangnya yang bisa tertunjuk kepada dari hamitin supaya dikerjakan. Alhamdulillah. Lebih God mengenal Tuhan daripada itu. Dia butuh orang yang supaya dikerjakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikianlah hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang tuan semua sangat terharu. Di mana bak pernah orang yang kami cuma siapa pun permatan mana, iaitu dipilih oleh Tuhan untuk mengikhtiarkan akan kita ilmu syariat. Jatuh dalam hati tengku-tengku atau gelabah-gelabah pilihan tolong Tuhan yang kita nyu adalah suatu wilayah bagi Allah Ta'ala kepada tengku-tengku dan gelabah di dunia tidak untuk memilih tolong Tuhan Amin. yang mengikhtiarkan. Dan diurutkan ini suatu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka justru kena bijak tolong Tuhan walaupun dalam kondisi yang lain rupa berkenan untuk hadir diri untuk memperoleh akan hal tersebut. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi. Mudah-mudahan Allah akan memberkati iftitah yang telah dipecah kepada tengku-tengku ulama-ulama sekalian.
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Kita mulai belajar dan kita mulai mengajar. Alhamdulillah ala in'ami. Kenapa? Dalam terjemahan ulun terjemahkan dengan kita mulai belajar, kemudian baru kita mulai mengajar. Karena di antara belajar dengan mengajar, yang mula pertama kali kita tidak mengerti sesuatu. Kerana ingin mengetahui, kita tinggalkan akan segala perkara yang lain. Kita utamakan belajar. Jadi berarti yang membangkitkan akan kita untuk merenung bab ulum yang belum mungkin. Makanya dalam Al-Quran ada kalimat dalam tanah fas'alu ahla fikri. Kan bacaan kamu kemenangan di dalam tanah dengan as'alu. Apabila kamu, hai anak manusia yang belum mengetahui, carilah akan seorang orang yang mengetahui, bertanyalah oleh kamu kepada mereka. Allah niu minta ilmu, kan Allah niu penuh ilmu. Dia bicara. Mudah-mudahan beritanya wajak orang lain. Orang lain tak baca. Bapak Ali Ahmad. Makanya bila Malik al-ilmu yu'ya wala ya'ti. Ilmu hanya ijak umur dia. Beli dia dah ijak umur dia. Nyo kan sindiran kira orang yang ulung ni buat rawan. Ya, ya. Sindiran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini yang ulun Tuhan sampaikan oleh ulun Tuhan. Mudah-mudahan Allah akan memberkati. Amin. Amin ya Allah. Untuk mendapat ilmu, lain sisi untuk mendapat berkat, mendapat apa? Itu mendapatkan ilmu. Lain dari untuk menerima ilmu. Dari menerima ilmu hanya jangan memberkat. Ya. Dan lain dari untuk Berkat. Kenapa saya ini? Makanya kalau membaca hidayah, lonya dia tertentu, guru, tengku,
Semua pimpinan pendidikan. Tapi untuk orang-orang saya hendak lebih banyak. Macam apa saya ada saya. Banyak dah tua. Budi saya dengan barakah victim sumber banyak lain daripada betul-betul diurai yang pendiri saya. Tapi orang kampung murung berjaya kan. Apalagi yang kadang menjanjang. Oh sebelum macam ada pun. Ada yang kunut pak ikut. Yang bisa tubuh. Tidak berapa banyak barakah. Lagi nanti Cibadong, banyak barang lagi pengincar barang. Mungkin bukan di mana ini high pocket itu. Nah hari ini, ini kalau kita masih yang itu kita tuh, dan mandum ilmu yang dimiliki oleh orang ilmu ke semua itu punya barak. Ilmiahnya barakah. Jadi barakah inilah yang memberi manfaat kepada hulu-hulu yang lebih ilmiah di Allah. Maka oleh ini bersemacam di samping Allah lebih ilmiah kepada kita punya lebih barakah, lebih barakah. Sekali lagi, alhamdulillah Tuhan. Yang jatuh pilihan daripada jauh-jauh ini Tuhan yang mengiktikkan akan kita mengambil mudah-mudahan Allah Ta'ala menyembuh dalam hati orang kebenaran betul yang belum tegak. Amin. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyembuh betul yang belum tegak. Yang kedua, yang belum tegak. Yang pertama, faedah kebenaran dan guna faedah kebenaran. Yang mengetahui, yang membenarkan Allah Ta'ala sendiri. Yang kedua, yang menjadikan akan benar indahu Allah. Tetapi untuk ada arti apabila penyampaian orang tua ikhlas yang namanya orang tua dan juga namanya orang juga ikhlas untuk kita akan kita mahal bak orang tua dia mau ikhlas bukan judul dan kerana bak kerana dia mau ikhlas bukan kerana dan bukan itu orang lain segala puji milik Allah ala in'amihi ada kurnianya Allah melalui sifat in'amnya. Alhamdulillah
Segala puji milik bagi Allah atas nikmat melalui in'amnya, melalui sifat Allah Ta'ala Mukti. Bagaimana itu? Menurut kedudukan Jalal Mahalli ni puja Allah kan ada nikmat. Puji ni puja Allah, ada Allah bersifat dengan sifat in'am. Makanya dia buat kerangkun in'am, kerangkun ni'ma'ihi atau an'amih. Kenapa kan? Dari kenapa orang cepat? Tapi ya Allah adih lemu. Kan tapi ya orang duduk lemu. Yang duduk lemu Allah ianya kadim. Lumo baru jadi kita puja Allah ada nikmat, kita puja Allah ada lumo. Lumonya malu. Kita puja Allah ada sifat in'amnya. Ya, Allah mungkin kadim. Cuma kan lebih cepat. Kan terpuja ada zat yang baru. Terpuja ada zat yang kadim. Makanya tuan-tuan in'am kan an'am. Nhớ cần đấy nhau nằm khô thôi rồi juga kata lagi Abu pula. Dan langsung buat zat Allah. Jom kata Allah. Jauh pun. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Lagi diri. Golongkan temu sabah khutbah. Yang kita berayu. Yang sifatnya khutbah. Ini kaya alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabihi wa salatu wassalamu ala Muhammad. Yang kitab lain, cuma kitab lain betul kitab tawalat. Ya, panjang gitu. Tapi mahali. beliau Tapi orang dulu mayangi. Dia banyak ni. Orang dia mengucapkan alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Itu ada. Nyanyikan. Kapan ni? Nyanyikan. Ada. Tak tahu lah dia tunggu. Jangan mengenal makna ialah. Mak jawab awam ni kita. Al-awam itu pindah ni. Niat tu. Ialah ada. Ada be. Ya.
Mana hadamnya? Tambaih. Pemberitahuan. 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 Setiap barang yang diberitahukan, tentu barang itu penting. Bukan maklumat datang tanggalan. Jadi penting. Halo. Nanti malam ada membalik. Ustaz. Aku isteri gadai. Aku isteri gadai. Sorry. Dan apabila di dalam kunha Azan. ada. Ingat tu, ialah ada tambil. Ya. Macam juga ambil. Madinah umur ambil dua. Dua kali Tuhan umur ambil dua. Itu kali. Dua kali. Dua kali Tuhan. Ya. Itu kali Tuhan. Tuhan mahu ke buahnya. Ya. Mungkin bila salah balik, dia fikir salah. Bila salah mungkin balik. Belum cukup salah, yang tak laja belum. Mana laja? Mana itu salah. Okey, banyak betul kita tengok. Minum yang betul. Tinyo lagi orang. Yang betul lagi orang. Nah, ada. Cuma puasa kita ambil di sini. Yang pukul kita tengok, yang halu-halu kita tengok puasa. Hadza mada'an ilaihi hajatul mutafahimina limin hajil fikih. Budak tu boleh kata hai tu apa? Masalah kata tanya buat kita menor. Yang kita menor tersebut hantu jaga asawadi menyong anak tak faham kepada asal salah yang ditulis oleh Jalal. Lalu itu. Apabila kita ingin untuk tanya jawab asal manhaj yang paling penting kita untuk mangan dagu tadi surah manhaj harus ligata tabik syarat yang boleh gada yang ingin tanya faham mata manhaj yang kewajiban dari kata tak buat syarat. Makanya men daripada syarih bayan. 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 Bayan ya. Penyata barang yang nama pun. Puasa cuma yang penting dikata. Mengikta surah mata manhaj iaitu tabik cara. Yang penting. Dari mana terdiri madaan? Barang yang perlu oleh kata untuk dapat siapa? Apabila kata ingin untuk dan faham, mudah fahimi, mudah Tafahimin. ini dan faham. Wadah ada faham, manhaj kita manhaj. Puasa manhaj fiqh. Mana fiqh? Yaitu asal Al-Quran. Nama fiqh. Dalam kandungan fiqh kalimat. Asal Al-Quran dalam fiqh kalimat. Hablum minallah, hablum minan nas. Ya Al-Quran.
Allah, hablum minan nas. Hablum Minallah, minallah, hablum minan nas. hablum minan. Quran ini adalah isinya membahas segala perkara yang berhubungan dengan Allah. Satu, ya, yang kedua, yang berhubungan anak manusia yang sesama anak. Manusia. Maka tablet kita fiqah oleh kerana berarti kata tablet asal Al-Quran. Maka kerana dalam fiqah dipegang dua perkara. Perkara yang sangkut dengan Allah, dengan manusia, dan perkara yang sangkut dengan Allah. Makanya itu Abdul dan yang lebih. Simpul kena. Sesimpul kena. Fiqah yang ke, mula-mula tablet kita fiqah, tablet asal Quran. Makanya taduk mentah bak tempat di Dayak kena Dayaknya perlu fiqah, kena fiqahnya asal Quran nak kalah. Nak dia nak kalah. Tak nak kalah, tak maduan nak kalah. Darun bro nak kalah. Bentuk nak kalah. Tapi dia tak minta kalah dah. Darun bro. Ya, bila tak boleh ni. Mana tak boleh ni. Nyan dua fungsi syarat. Dua fungsi syarat. Ya. Yuhillu atau yahillu al-fadha. Yang fungsi syarat. Yang menguraikan akal lafaznya bila perlu. Wa yubayinu muradahu, dan menyatakan akan muradnya, murad minhaj. Wa yujamimu mafadahu, dan cara ini fungsinya untuk melengkapi akan faedahnya, faedah minhaj. Sekalipun demikian fungsinya, tapi bentuknya tidak besar. Ala wajhil latifin, atas bentuk yang kecil. Mana wajh latifin? Arti wajah, dan mana jamu. Latifin, halu. Mana apa? Syarah mata minhaj. Masuk ke kitab Mutawalah. Ke kitab Mutawalah. Mesti Latif. sebagai syarah yang untuk putuk bertanya kepada makna, kepada mafhum yang terkandung dalam matan. Ini mana terbuat syarah Hanik dan tarik asal matanya. Pertibaan dia dari asal matanya anak terbuat syarah. Kerana asal matanya ada asal Al-Quran, hablum minallah wa hablum minan nas. Hanya itu. Yang itu huruf bet ayat. Walaupun anak Malik, salah. Tinggal berdaya, salah. Dia tinggal lagi nanti. Anak dah tukang dunia etikap. Etikap betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun bentuk syarah minhajnya ubud, dan anak berjilid-jilid, tapi cukup hawil
meliputi lid dan lian. Watak lian. Mudah-mudahan Allah bila kendali Quran dan hadis takun lian ilat untuk terbit hukum. Masuk kias. Wallahu as'alu ayam baha bihi. Dan pada Allah Ta'ala aku minta bahawa bermanfaat dengan syarat ini, wahuwa hasbi wa ni'mal wakil. Qala al-musannifu rahimahullah, berkatalah pengarang rahimahullah ta'ala, yaitu Alhamdulillah, melihat kepada kenyataan doa daripada pensyarah kami terima, sehingga sampai begitu juga sekarang macam begitu juga bersusul akan bersalah belum tahu dah buat kerana orang buat kerana baik macam manhaj atau mulai dimula pertama kali sampai Jumat orang. Amin. Macam urus buat kita macam manhaj. Salah macam manhaj. Macam urus buat. Macam orangnya. Jangan kalau kau dia buat je. Orang habis. InsyaAllah sampai kiamat dunia untuk rasa macam berlaku hukum ibadat lagi dengan gaduh dalam dan manhaj. InsyaAllah lagi Allah. kemudian yang perlu disampaikan selain daripadanya selain daripada untuk buat manhaj, untuk dakwah ibadat, dan itu hukum syariat pun manhaj buat inilah satu perkara yang ini dijabarkan dan jarang disampaikan. Dalam manhaj yang banyak-banyak disampaikan, dijabarkan adalah purno asal macam manhaj yang tersangkut dengan ibadat, yang tersangkut dengan hukum syariat, yang tersangkut dengan sahabat dia macam-macam tu. Tetapi nak sabar tu makna dalam macam-macam. Yang ini dijabarkan dan disampaikan. Padahal manakala penting untuk tak ketahui akan sabar makna itu. Dua buah makna manhaj. Yang pertama untuk tetepuh hukum syara. Hablum minallah, Hablum minannas. Yang kedua, manhajnya adalah marja' madhab syafi'i. Dia yang dibahas. Alhamdulillah, kun alhamdulillah. Alhamdulillah. Untung sekali Rafi'i dengan Amin. Untung sekali bersusun akan Maharaj dan oleh Rafi'i dan disingkatkan oleh Nawi dengan nama Puhabab dengan lahir dua sosok ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yaitu Rafi'i
dengan muharatnya dan Nawawi dengan minhajnya, berarti oleh mereka sudah berkarya untuk meninggalkan kepada kita semua akan marja' mazhab Syafi'i. Nafai. Nafai. Kemudian siapa yang melahirkan muharat? Syafi'i dengan muharatnya. Siapa lagi? Nawawi dengan minhaj. Minhajnya. Selain daripada kita ketahui isi minhaj, Mukhtasar Nawawi dan isi muharat Mukhtasar Syafi'i, dapatlah oleh kedua beliau menyusun akan marja' mazhab Syafi'i. Bila kita yang dia bolehkah puan mazhab dah berman mazhab sangkira ana mazhab ana mazhab ana marja' puan sila lebih. Jadi mengaji akan kita minhaj selain daripada untuk kita ketahui akan ilmu syarak, kaifiat ibadah, kita ketahui semua minhaj adalah marja' mazhab apa ini? Ya. Yang mempersatukan. Ya. Mazhab Syafi'i. Marja' kebetulan marja'. Marja'. Pedoman. Rujukan. Empat kembali. Ho. Ho. Patong. Hopo. Hopo. Yang biasa dijelaskan adalah asal yang berikut ilmu syariat. Tapi masalah untuk kemarja' ini harus dibahaskan. Dan ini tidak penting dengan sangkirahana muharat dengan Syafi'ina dan tidak ada Nawawi dengan Minhajnya. minhaj. Kalau tidak ada Syafi'i dengan muharatnya dan tidak ada Nawawi Dengan minhajnya. dengan minhajnya sungguh anak alasan dia mengulang ini. Ya. Macam tu macam hawa. Anak mahawa. No, dan belah lawak itu. Dia dia bilang. Ini baik ingat lain. Dari mana diperdapatkan oleh Syafi'i susunan muharat ini? Dari mana didapatkan oleh Nawawi dengan mukhtasarnya adalah alhamdulillah diperolehnya yang telah dikumpulkan itu adalah majmuk daripada yang termaktub fil kutub dengan yang termaktub fil kutub. Kajian tidak menentukan. Yang ditulis oleh Rafi'i dalam muharagatnya. Lagu-lagu Rafi'i dengan muharagatnya. Ya. Yang tertulis dalam matan minhaj dibalikkan Nawawi dengan minhaj. Minhajnya. Itu adalah marja' Pada Syafi'i. mazhab Imam Syafi'i. Mana beliau Di mana diperdapatkan majmuk yang termaktub fil kutub dengan majmuk yang termaktub fil. Jadi dalam matan minhaj yang dua maktub. Berapa maktub adalah kita lain. Ya. Ini bukan maktub fil kutub. Sama maktub huruf lama yang hanya menulis adalah dan kita
berjumpa dengan ketelitian ilmu Nawawi atau Rafi'i daripada ulama-ulama yang lebih awal daripada maka oleh kerana demikian terdapat dalam kitab Minhaj barang yang anak kitab kun Syafi'i anak kitab pada kejumpa Nawawi bis sudur maka tu Di sudur. bis Tak latih. artinya yang tahu oleh Nawawi dalam kitab macam Minhaj daripada dua buah jenis yang tulis dalam kitab ulama dan yang dalam kitab Ya. dan jenis yang tulis lagi kitab lagi dalam kitab dalam kitab Buaiti Ya. dalam kitab Lati kitab macam-macam tu. Jadi asal Minhaj majmuk dua mak. Makanya terdapat di dalam Minhaj akan kecapai anak kita. Ya. Ya, tarik pula di ulama-ulama awal. Ada Inan mangat buat minhaj. Inan mangat buat minhaj ni. Ada dia tu. dia mana urut God. Amin ya Allah. mudah-mudahan yang terbaik menyulam depu jadi Amin ya Allah. menyulam depu yang terbaik Menjadi ulang. takkan barang yang Kemudian Nabi harapkan dia bermayang mendung dulu. yang Tapi itu pun nak kuatkan itu lah. Kembali kepada panitia. Doa ni. yang mana Alhamdulillah minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yu'affi wa yuqaddiru mazidan. Rabbana lakal hamd. Allahumma salli wa sallim Muhammad wa ajma'in. Allahumma hdina ila al-haqq wa ila siratal mustaqim. Allahumma alhimna rushdana. Amin. Allahumma zidna ilma. Amin. Ya Allah, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Mufattah. افتح لنا أبواب الخير وأبواب العلوم وأبواب الحكمة يا مسبب الأسباب سببنا بالنور يا الله يا الله يا نور يا نور قلوبنا بالنور يا حق يا مبين اكسنا من نورك وعلمنا من علمك وفهمنا ووصلنا بك وهمنا الطريقة إليك وهونها علينا بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم Amin. اللهم ربنا تقبل Amin. إنك أنت السميع العليم Amin. وتب علينا يا الله إنك أنت التواب Amin. واغفر وارحم وأنت خير الراحمين ارحمنا يا الله Amin. بالمغفرة والإنابة تحولنا بعلمك بقولنا بقدرتك لا حول ولا قوة إلا آمين. بالله Amin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة Rahmat